Ada kawan memang boleh jadi best friend, tapi dalam sedar tak sedar kebanyakan member lebih senang kalau kau susah. Bak kata orang tua, kawan dengan orang jual minyak wangi, baunya wangi. Kawan dengan tukang besi, baunya besi. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Satu mayat ditemui dalam keadaan hampir hancur, dibalut dalam tilam dengan kedua-dua tangan diikat di sebuah rumah kedai di Pokok Mangga, Melaka. Mangsa disyaki telah dibunuh dalam tempoh antara 2 minggu hingga sebulan berdasarkan proses perebutan mayat yang teruk sehingga jantina dan identitinya tidak dapat dikenal pasti. Pada 29 Mei 2026, misteri bau busuk dari sebuah rumah kedai di kawasan Pokok Mangga, Melaka membongkar satu kejadian pembunuhan yang mengejutkan penduduk setempat. Penemuan itu berlaku selepas pemilik premis datang membuat pemeriksaan ke atas rumah kedai berkenaan kerana gagal menghubungi penyewa sejak beberapa hari sebelumnya. Kira-kira jam 7 malam, pemilik premis memasuki rumah kedai tersebut untuk melihat keadaan di dalam bangunan. Sebaik melangkah masuk, dia terhidu bau busuk yang sangat kuat dari dalam rumah itu dan bau tersebut menimbulkan rasa curiga kerana tidak pernah berlaku sebelum ini. Dia kemudian memeriksa setiap ruang bagi mencari punca bau berkenaan. Ketika berada di ruang tamu, pemilik premis menemui satu bungkusan tilam dalam keadaan mencurigakan. Dengan keadaan tilam yang dilipat dan diletakkan di dalam rumah menimbulkan syakwa sangka. Tanpa menyentuh tilam itu, dia segera menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah. Kes bunuh dekat kampung Pokok Mangga, Melaka. Daerah Melaka Tengah. Kampung Pokok Mangga. Dekat dengan Politeknik Kota Melaka. Informan cakap Melayu. Meriah, Pokok Mangga malam ni meriah. Pokok Mangga malam ni meriah. Polis datang, orang ramai keluar. Tengok, ya Allah. Ni dah ramai balik ni. Tadi lagi ramai penuh ni. Kereta nak lalu tak boleh. Anggota polis yang tiba di lokasi menjalankan pemeriksaan lanjut ke atas rumah kedai tersebut dan hasil pemeriksaan mendapati satu mayat yang disembunyikan di dalam lipatan tilam berkenaan. Keadaan mayat ketika ditemui amat mengerikan kerana sudah berada dalam tempoh perebutan yang serius. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkhairi Mokhtar berkata, mayat itu dipercayai telah meninggal dunia antara 2 minggu hingga sebulan. Proses perebutan yang terlalu teruk menyebabkan sebahagian anggota badan telah hancur dan keadaan itu menyukarkan proses pengecaman identiti mangsa. Malah jantina mangsa juga belum dapat dipastikan ketika itu. Polis sedang mengenal pasti identiti mayat yang ditemui reput dalam bungkusan tilam di sebuah rumah kedai di kawasan Pokok Mangga semalam. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkhairi Mokhtar berkata bangsa dipercayai sudah meninggal dunia antara 2 minggu hingga sebulan. Lebih mengerikan, pemeriksaan di lokasi turut mendapati kedua-dua tangan mangsa dipercayai diikat serta mayat pula dibungkus kemas di dalam lipatan tilam sebelum ditinggalkan di ruang tamu. Berdasarkan keadaan tersebut, polis percaya wujud unsur jenayah yang segera dikendalikan sebagai siasatan pembunuhan. Siasatan awal mendapati premis tersebut disewa oleh seorang wanita untuk didiami anak lelakinya. Maklumat itu menjadi antara petunjuk awal dalam siasatan polis. Tidak lama selepas menemukan mayat tersebut, polis menahan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 40-an. Lelaki itu dipercayai penghuni rumah berkenaan dan mempunyai kaitan rapat dengan premis tempat mayat ditemukan. Di rumah dia ni, suspek ni dia tinggal di rumah tu sebelum ni tinggal rumah tu. Jadi mungkin sebabkan bau busuk tu, dia telah pecah masuk rumah ke depan. Rumah yang rumah sebelah dan telah memecah masuk dan tinggal di situ. Rumah tu banyak kosong lah. Sebabkan itu yang menyebabkan suspek ni dia pecah masuk rumah depan dan tinggal di rumah depan tu. Hasil saringan air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis syabu serta semakan rekod jenayah pula menunjukkan lelaki itu mempunyai 7 rekod lampau. Maklumat tersebut mengukuhkan lagi syak polis terhadap penglibatannya dalam kes berkenaan. Menurut polis lagi, suspek berada dalam keadaan hayal ketika ditahan menyebabkan dia sukar memberikan kerjasama sepenuhnya kepada penyiasat. Kes ini kemudiannya disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh.
Identiti mayat disyaki dibunuh yang ditemui dibungkus dalam lipatan tilam di sebuah rumah kedai di Pokok Mangga Melaka Khamis lalu masih belum dapat dikenal pasti. Setakat ini pengesahan itu belum dapat dibuat meskipun proses bedah siasat sudah dilakukan. Perkembangan siasatan kemudian menemukan petunjuk bahawa mangsa dipercayai mempunyai kaitan rapat dengan suspek. Maklumat itu diperoleh hasil soal siasat dan penelitian terhadap latar belakang individu terlibat. Beberapa hari selepas penemuan mayat, polis mendedahkan bahawa mangsa dipercayai merupakan rakan kepada suspek. Motif siasatan mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada pergaduhan yang berlaku selepas timbul salah faham dan tuduh-menuduh. Pertelingkahan akibat tuduh-menuduh terhadap keluarga suspek dikenal pasti motif utama pembunuhan lelaki yang mayatnya ditemui dalam balutan tilam di Pokok Mangga Melaka Jumaat lalu. Ia berdasarkan hasil siasatan terhadap suspek lelaki berusia 40 tahun yang kini direman. Polis percaya pergaduhan itu berlaku ketika suspek dan mangsa sedang menghisap dadah bersama-sama. Pertengkaran yang bermula dengan tuduhan akhirnya menjadi semakin serius dan ia kemudian bertukar menjadi insiden ganas yang meragut nyawa. Walaupun motif pembunuhan mula dikenal pasti, identiti mangsa masih belum dapat disahkan. Proses padanan DNA dijalankan dengan bantuan ahli keluarga individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan mangsa. Dalam perkembangan lain, seorang penduduk dikenali sebagai Ikhwan 43 tahun mendakwa melihat 3 individu termasuk 2 wanita berada berhampiran rumah kedai berkenaan. 2 wanita berpakaian seksi itu memakai pelitup muka dilihat naik ke tingkat atas bangunan itu. Mereka didakwa turun semula tidak lama kemudian dalam keadaan tergesa-gesa dan ketiga-tiga individu berkenaan kemudian menaiki sebuah pikap sebelum beredar. Pemilik sebuah kedai perkakasan di tingkat bawah turut mengesahkan Ikhwan pernah menceritakan perkara tersebut kepadanya. Namun dia sendiri tidak menyedari sebarang kejadian mencurigakan sebelum itu. Malah dia tidak pernah menghidu bau busuk walaupun sering berada di kawasan tersebut. Okey, ekoran daripada kejadian tu, kita telah menahan satu lelaki Melayu yang berumur dalam lingkungan 40 tahun dan kita telah menjalankan ujian saringan air kencing dan dapati positif dadah jenis syabu. Suspek kemudiannya direman selama 7 hari bermula 29 Mei hingga 4 Jun 2026. Perintah reman diperoleh bagi membolehkan siasatan diteruskan dan mengumpul bukti tambahan. Namun, tempoh reman terhadap suspek disambung 7 hari lagi bermula 4 Jun hingga 11 Jun 2026. Permohonan lanjutan tempoh reman ini telah dibuat di Mahkamah Majlis Air Keruh bagi membolehkan kertas siasatan dilengkapkan. Berapa kali nak cakap, jangan terjebak dengan dadah. Lambat laun dadah ini pasti akan memusnahkan hidup anda. Tengoklah betapa kejamnya dan sadisnya mayat mangsa seolah-olah mangsa tiada nilai di mata suspek. Sudahlah diikat, diletakkan di dalam tilam sehingga mereput berhari-hari. Sebagai keluarga mangsa mendapat keadilan yang sewajarnya. Sekian, terima kasih.